Pak Tam nak kongsi pasal satu point yang sangat famous dalam acupuncture, nama dia Heku atau Li4. Okey, Pak Tam terangkan secara ringkas fungsi point Heku atau Li4. Pertama, point ini berfungsi untuk mengawal ki pertahanan badan, iaitu sistem pertahanan semula jadi tubuh. Sebab tu Heku sangat membantu untuk menstabilkan peluh, sama ada peluh keluar berlebihan atau langsung tak keluar. Kedua, Heku membantu menghalau angin atau melepaskan patogen dari luar badan. Biasanya kita guna point ni bila badan rasa tak sedap, nak demam atau baru kena angin sejuk. Ketiga, point ni sangat berkait dengan kawasan muka. Ia membantu mengatur fungsi mata, hidung, mulut dan telinga. Jika kita ada masalah bahagian muka dan kepala, point Heku amat penting untuk dirangsang. Dalam kes tertentu, point ini juga boleh merangsang proses kelahiran. Sebab tu wanita mengandung tidak dibenarkan guna point Heku. Point ni selalu kita guna bila badan seram sejuk. Demam, badan gigil, peluh tak keluar atau peluh keluar berlebihan pun kita boleh guna point ni. Kalau anda selalu sakit kepala, migrain sebelah, Heku ni adalah point utama untuk bantu kurangkan sakit tu. Tekanan darah tinggi pun biasanya kita bantu dengan point ni. Hidung tersumbat, resdung, hingus berlebihan, kerap bersin juga boleh bantu dengan point Heku. Kalau sakit gigi bahagian bawah, mulut ulcer, lidah rasa kaku atau bibir rasa tegang, point ni memang sangat membantu. Untuk masalah mata pula, mata merah, bengkak, pedih atau penglihatan rasa kabur, point Heku memang ada kaitan rapat. Tapi Pak Tam nak ingatkan satu perkara penting. Wanita mengandung tak dibenarkan guna point Heku ni. Sebab point ni boleh merangsang proses kontraksi. Kesimpulannya, satu point. Tapi kegunaan dia sangat luas. Sebab tu Heku ni antara point paling penting dalam rawatan acupuncture. Okey, ini sahaja indikasi untuk point Heku, Li4. InsyaAllah, kita jumpa lagi untuk indikasi point acupuncture yang lain. Korang nak Pak Tam share indikasi point acupuncture apa lagi? Share komen.